Ramai murid kata diri tak pandai. Sebenarnya, bukan tak pandai. Tetapi, tak tahu teknik yang betul. Hari ini, anda akan belajar cara menulis perenggan penutup menggunakan rumus K, C, H, P. Ayat pertama dalam perenggan penutup ialah K, iaitu kesimpulan. Anda perlu merumus semula keseluruhan karangan. Kesimpulan mesti sama dengan skop soalan iaitu faedah-faedah penggunaan e-dompet. Seterusnya, C iaitu cadangan. Anda boleh berikan cadangan dari sudut individu atau pihak-pihak lain. Jika pendapat anda gunakan sudut individu, bahagian cadangan anda gunakan pihak-pihak lain. Contoh cadangan, pihak Kementerian Kewangan Malaysia perlu memastikan penggunaan e-dompet sentiasa mesra pengguna dan kekal selamat untuk digunakan. Seterusnya, H iaitu harapan. Apa-apa yang diharapkan daripada cadangan yang telah diberikan. Contoh harapan, agar jenayah siber yang melibatkan penipuan kewangan tidak berlaku. Akhir sekali, P iaitu penegasan. Anda perlu tegaskan kesan secara menyeluruh dari aspek lain yang belum dinyatakan. Penggunaan e-dompet membantu merevolusikan urusan kewangan masyarakat dan merangsang ekonomi digital negara. Anda nak belajar menulis karangan? Dapatkan rangka dan bantuan frasa secara percuma di sini. Cuba anda teliti semula dan fahami rangka isi pertama ini berdasarkan rumus Fovuchok. Kesimpulan, terdapat variasi manfaat penggunaan e-dompet. Cadangan, Kementerian Kewangan Malaysia memastikan penggunaan e-dompet sentiasa mesra pengguna dan kekal selamat untuk digunakan. Harapan, agar jenayah siber yang melibatkan penipuan kewangan tidak berlaku. Penegasan, penggunaan e-dompet membantu merevolusikan urusan kewangan masyarakat dan merangsang ekonomi digital negara. Jika semua rumus K, C, H, P digabungkan hasilnya akan seperti ini. Jom belajar lebih banyak teknik di markah penuh BM. Anda belajar sesuatu dalam video kali ini. Mohon subscribe channel ini supaya memudahkan anda mendapat info untuk video seterusnya. Terima kasih sudi menonton. Semoga video ini memberi manfaat buat anda semua. Markah penuh BM, cikgu siasis, teknik padu, kita skor tanpa ragu.